Hey, what's up guys? So dalam peti sejuk korang ada lagi tak daging frozen hari tu? Bawa keluar sebab kita nak buat cheesy oblong burger. Okay, masukkan daging kisar yang frozen tu. Ada masukkan garam dengan black pepper. Goreng sekejap. Lepas tu masukkan separuh biji bawang Holland. Sambung goreng sampai dia mula garing-garing sikit lah. Ambil roti oblong, sapukan butter. Ada roti burger biasa pun boleh je sebenarnya. And letakkan cheese. Nak bagi cheese tu melted cantik, kau renjiskan 2-3 titik air. Tutup dengan penutup periuk tu. Tunggu sekejap, dia akan steam kat dalam lah. And sedia, boleh letak kat tepi. Jangan tak cukup nafas hari dua ni. Lepas tu letakkan kita punya daging. Now kita nak buat sos. Sos kita ambil separuh cawan mayo. Tambahkan pickle. Pickle ni timun jeruk kat supermarket ada jual. Lepas tu masukkan mustard. Letakkan cuka. Sikit je cuka, jangan banyak nanti dia masam. Tambahkan garlic powder, black pepper dan juga 2 sudu chili sauce. Kalau orang tanya kenapa tak pakai sos tomato macam Mak Saleh, boleh, tapi aku macam tak pedas. Dia nak kena ada kick juga. Sos chili sikit. Kita tekak Malaysia kan. Lepas tu letakkan sayur kat tepi. Letaklah tomato ke lettuce ke kepit. Sedia untuk dihidang. Actually awal-awal aku nak buat roti john sebenarnya, ala-ala inspired roti john. Aku lupa nak letak telur kat roti tu. Tapi tak apalah, boleh je. Macam ni pun dah sangat-sangat sedap dah. Sebenarnya korang boleh buat untuk more dengan family malam ni. Okay, yang ni senang je, confirm jadi. Awas kalau tak jadi. Selamat mencuba.